I nak challenge myself untuk buat apple pie ni jadi tak jadi belakang kira. First ambil apple and potong dadu. Okay, sorry. Alamak, kena kupas pula. Okay, tak apa. Kita kupas. Maaf cakap, saya jarang masuk dapur. Dah potong dadu. Okay, jom kita masak. Kita masukkan dalam kuali. Tapi sebenarnya bahan-bahan I tak cukup. So, butter ni pun nak pakai butter biasa je. Lepas tu kita masukkan brown sugar. Tidak mengapa, hidup perlu diteruskan. Kita masukkan gula perai, biarkan sekejap dan lepas tu kita balut dengan puff pastry macam ni. Okay, and then kita ambil garfu, tutup bahagian tepi-tepi dia. Akan dah siap. Tak telur sikit lepas tu. Okay, bismillah. Jadi ke tak? Jadi ke tak? Oh my god, jadi. I'm so proud of myself. Dah siap. Rangut dekat luar, creamy dekat dalam. Okay, rasa dia pula. Biasa je lah. Biasa. Tahu tak biasa yang sedap? Sedap yang biasa. Betul ke sedap? Boleh lah.